Baik, para hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Uh, izinkan Ustaz izinkan Ustaz untuk membentangkan beberapa hadis Nabi SAW berkenaan dengan Asmaul Husna. Contoh hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah. Qala Rasulullah SAW, Ismullahil a'zam fi hataini ayataini wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim wa fatihati Ali Imran Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bagaimana pada hadis ini disebut nama Allah yang besar, yang mulia ialah ada pada dua ayat ini. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Dan yang kedua ialah Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, Ustaz memang bertemu dengan ulama yang mengamalkan dua ayat ini. Okey, di Kelantan ada satu pondok namanya Pondok Beta. Di Pondok Beta ni ada seorang tok guru yang Ustaz panggil tok ayah kanda. Itu dia. Kira baiklah dengan Ustaz, Allahyarham, telah pun meninggal dunia. Masya Allah, beliau seorang yang kuat beribadah. Siangnya berpuasa, malamnya beribadah, dan Masya Allah memiliki kemahiran dalam perubatan kerohanian. Memang beliau ni ahli zikir. Dalam banyak-banyak zikir yang beliau sentiasa berzikirlah dua ayat ini. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Kemudian Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kita perhatikan bagaimana dalam kedua-dua ayat ini adanya Asmaul Husna, Ar-Rahmanur Rahim. Kemudian lagi Al-Hayyu Al-Qayyum. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Lagi Al-Hayyul Qayyum, Allah yang Maha Hidup, Al-Qayyum yang Maha Berdiri Sendiri. Maha Berdiri Sendiri ini bahasa klasik kan? Kalau bahasa moden diterjemahkan dengan maksud independent. Allah ni Al-Hayyu, hidup, 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 tak pernah mati. Al-Hayyu, hidup, hidup, hidup dan tak bermula dengan mati. Al-Qayyum, independent. Apa maksud independen? Itulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada makhluknya. Jadi, apa yang saya ingin utarakan di sini, hadirin sekalian, sesuai dengan pengajaran daripada hadis ini, tolong biarlah kita dalam hidup ni, cubalah kita jadikan ayat-ayat tertentu, hadis-hadis tertentu, zikir-zikir tertentu yang menjadi rutin kepada makanan rohani kita. Ini yang paling penting Ustaz nak highlightkan pada detik sekarang. Tolong biar ada dalam diri kita ni yang menjadi rutin kerohanian hidup kita. Biasa tak kita dengar bila kita jumpa dengan ulama-ulama, kita tanya, wahai tuan guru, wahai tok guru, apa dia zikir yang tuan guru tak pernah tinggal? Maka macam-macam jawapan yang mereka akan respon kan. Ada tuan guru ni kata, okey, saya tak pernah tinggal apa maksurah, saya baca pagi petang, pagi petang, pagi petang. Itulah makanan kerohanian saya. Masya Allah. Tanya pula guru yang lain, apa dia yang menjadi amalan istiqamah tuan guru? Dia kata, oh aku ni mengamalkan mangzil, pagi petang, pagi petang. Yang ni pula, oh aku mengamalkan qul huwallahu ahad, 1000 kali sehari, 1000 kali sehari. Yang ni pula, oh aku ni mengamalkan selawat syifa, nah aku ni mengamalkan selawat 1000 kali, 1000 kali. Itu semua boleh belaka. Boleh belaka. Tunggu lagi dalam konteks Asmaul Husna juga biarlah kita ni ada yang menjadi
sesuatu makanan kerohanian yang kita baca secara istiqamah. Mana Ustaz? Tentulah Ustaz cadangkan ambil yang ni. Ambil yang ni. Maka sekali lagi Ustaz kata, tuan-tuan dan puan-puan, silalah jadikan kedua-dua ayat ini makanan kerohanian kita. Yang kita akan sebut siang, malam, pagi, petang, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, musim kemarau, musim panas, musim sejuk, musim dingin, musim kaya, mungkin musim miskin, musim sihat, musim sakit. Menjadi buah mulut kita, menjadi darah daging kita, mengalir pada seluruh pembuluh darah kita. InsyaAllah hadirin sekalian ada berkatnya. InsyaAllah para hadirin sekalian ada rahmatnya. InsyaAllah para hadirin sekalian ada miracle-nya, keajaiban yang kita tak tahu. Yakin. Apa dia ayatnya? Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Lagi alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin sekalian, an Baridah bin Al-Hasib radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u wa huwa yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala faqala walladhi nafsi biyadihi laqad sa'alallahu bismil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Hadis sahih Tirmizi. Yang bermaksud daripada seorang sahabat Nabi namanya Baridah bin Al-Hasib. Bagaimana suatu hari Nabi SAW mendengar seseorang itu sahabat Nabi lah yang lain berkata, berdoa, berkata, berzikir. Apa zikirnya? Hak warna merah tu. Yang warna merah tu adalah matan zikirnya. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, inni as'aluka, sesungguhnya aku mengaku, bi'anni, sesungguhnya ashadu, aku mengaku, berjaya saksi, annaka, sesungguhnya engkau, antallah, Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang disembah malaikat engkau, wahai Allah. Allah mana? Al-ahadu as-samadu. Itu sifat Allah tu. Asma'ul husna tu yang kita akan belajar ni. Yang Maha Esa, as-samadu, yang bertumpuan seluruh makhluk kepadanya. Allazi lam yalid, Allah yang tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang ada tolak banding dengannya. Maka Nabi yang mendengar sahabat ini berzikir dengan zikir Asma'ul Husna ini, berzikir dengan zikir yang ada Asma'ul Husna di dalamnya, apa Nabi kata? Sesungguhnya hamba Allah ini telah berzikir dengan nama-nama Allah yang a'zam, yang besar, yang mulia, yakni Asma'ul Husna. Yang mana dengan zikir itulah menjadikan apabila dia meminta apa jua pun daripada Allah, ajaba, Allah memustajabkan doanya. Dan apabila dia memohon apa jua daripada Allah, a'ta, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya segala-galanya. Masya Allah, tabarakallah. Hebat hari sekalian. Ustaz pun tak tahulah nak huraikan macam mana lagi. Nak kata ini bohong, ingat ya, ini Nabi. Yang kita belajar, mustahil Nabi bersifat bohong. Apatah lagi kalau kita baca hadis Nabi ini maknanya apa dia? Tetap juga idea asal datang daripada Allah Subhanahu wa taala, cuma yang mengungkapnya ialah daripada bahasa Nabi SAW. Beza dengan Al-Quranul Karim, ideanya daripada Allah, maka kata-kata juga daripada Allah Subhanahu wa taala.
Maka sekali lagi Ustaz nak bagilah assignment yang kedua. Tugasan yang kedua. Apa dia? Ustaz mohon sangat-sangat kepada semua peserta mihrab yang Ustaz kasihi, yang Ustaz sayangi, intan payung semua ni, supaya tuan-puan silalah baca doa ini. Doa mana? Doa yang berwarna merah itu. Saya ulang sekali lagi. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Nabi kata, sesiapa yang melazimkan membaca doa ini yang ada di dalamnya Asmaul Husna, maka dia berdoa apa sekalipun kepada Allah, Allah akan memustajabkan doa dia. Dia minta apa sekalipun, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan apa yang dia minta. Masya Allah. Allah Maha Kaya, tuan-puan. Allah itu Maha Kaya. Allah berilah apa saja yang Allah nak beri, tetap tak berkurangan. Maka ini semua menggambarkan kelebihan-kelebihan yang ada pada Asmaul Husna. Baik. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, untuk pagi ni Ustaz rasa pada tu saja dulu yang Ustaz ingin sampaikan. Apa maksud? Maksudnya insya-Allah pada hari Sabtu dan Ahad akan datang, Ustaz akan berkongsi dengan tuan-puan outcome. Outcome ni maknanya apa yang kita boleh hasilkan daripada Asmaul Husna. Macam mana cara kalau kita nak berdoa, kita akan melantun-lantunkan Asmaul Husna. Menjadikan doa kita lebih ada feel, menjadikan kita ni sedap bila berdoa, khusyuk bila berdoa, ada rasa takut kepada Allah, ada rasa harap kepada Allah, ada rasa kasih kepada Allah. Jadi Ustaz telah pun sediakan slide untuk itu semua, tapi insya-Allah Ustaz akan berkongsi pada hari Sabtu akan datang. Spontan Ustaz boleh sebutlah sini ya. Ini adalah contoh-contoh slide yang telah pun Ustaz siapkan, dan insya-Allah Ustaz akan berkongsi, dan daripada perkongsian tersebut kita akan sama-sama bangunkan. Kita akan sama-sama bangunkan dalam kuliah pada hari Sabtu akan datang, macam mana diri sendiri masing-masing nak berdoa kepada Allah dalam keadaan menyebut-nyebut Asmaul Husna. Kenapa tu? Sebab kita akan belajar pada semalam, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah tu ada nama Allah yang indah-indah, fad'uhu biha. Bila kamu nak berdoa, jangan lupa sila tenggekkan kepada nama-nama Allah yang indah-indah itu, Allah berkenan. Bayangkan betapa berkenannya Allah kalau kita lihat kepada hadis yang Ustaz paparkan di sini, sampai kepada Allah kata, mana-mana di kalangan hamba-Ku yang berdoa dengan doa yang ada padanya Asmaul Husna, maka Nabi kata, siapa yang berdoa, Allah mustajabkan doa. Siapa yang minta, Allah akan langsung memberinya. Masya Allah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa pada Asmaul Husna. Namun untuk pagi ini, sekadar itu sajalah dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Sekali terima kasih. Doa kepada kami berdua, Ustaz Azhar Yaakob, Ustaz Hafizah Musa, anak-anak dan seluruh warga Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz, supaya terus kami boleh mendidik ummah dengan hafazah Al-Quran 30 juzuk, belajar sampai ke SPM, belajar dalam aliran sains, aliran perakaunan, dan juga insya-Allah supaya juga dibukakan pintu-pintu hati manusia dan ummah di Malaysia untuk terus memberikan sumbangan kepada pembangunan Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz pada fasa yang kedua, yang kita sedang giat membangunnya untuk menampung 420 orang pelajar baru lengkap dengan asrama, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan surah Wal Asri dan majlis kafarah. Bismillah. Wal Asri. Illa
Subhanakallahumma. Astaghfirullah. Alhamdulillah.